Kementerian Luar Negeri telah memberi beberapa maklumat dan maklum balas terkini mengenai situasi khusus berkait rakyat Malaysia yang berada di negara-negara Timur Tengah, khusus di sekitar kawasan Teluk ataupun the Gulf region. Dan Kementerian Luar Wisma Putra akan mengeluarkan kenyataan susulan mengenai beberapa tindakan yang akan diambil. Yang menjadi keutamaan untuk pihak kerajaan pada waktu ini adalah untuk memastikan keselamatan rakyat Malaysia sentiasa terjamin, sama ada mereka yang mungkin terkandas akibat ketiadaan penerbangan pulang ataupun yang bermastautin di negara-negara yang terkesan dengan apa yang sedang berlaku di Iran akibat serangan daripada rejim Zionis Israel.